Tidak ada isu dekat situ, kau baca balik kat situ. Ya, yang tak bolehnya dah lah tak ada kena mengena, tidak ada melibatkan orang awam. Tiba-tiba direct nego. Kau tanya Sekpol yang apa, yang letak jawatan konon-kononnya dapat sokongan untuk letak jawatan, yang korang duduk jilat. Korang duduk jilat sekarang ni. Kan? Jadi sebelum aku nak sambungnya itu, aku nak clearkan dekat sini tentang Terengganu. Jadi dekat sini walanon, kalau korang bodoh tak payah ulas. Ya. Tak payah ulas. Tak payah nak ajar orang buat macam mana, orang buat macam ini. Tapi apa yang penting sekarang ni, aku nak bagi kesahihan bahawanya setiap projek dia ada insurans. Ya. Dia kalau dia buat bagus, buat cantik, dia akan dapat surat penghargaan. Jadi kena tengok dulu anda siapa. Jadi kontraktor itu harus bertanggungjawab. Maknanya dia kena bertanggungjawab. Walaupun direct nego untuk untuk orang awam, apa-apa jadi kerosakan dia kena tanggungjawab dan confirm lah dia ada insurans. Jadi claim lah insurans, buatlah balik. Apa kena mengena dengan Dr. Sam pula? Bodoh walanon. Kan? Okey, jadi dekat sini itu cerita tentang Dr. Sam dan Terengganu. Yang sekarang aku nak cerita, nak sambung balik cerita pasal Sekpol. Weh walanon, Sekpol ni letak jawatan disebabkan sokongan ramai ke? Sebab dia ada kes dituduh terima rasuah ke? Aku tengok tadi dengan komen kata Sekpol dia tak ambil duit. Ini DAP punya orang ni kenapa ni? Ya, dia ambil duit ke dia tak ambil duit ke? Bukannya kau ada sebelah dia. Ya, yang tiba-tiba kau muncul nak jadi hero dengan komen, kenapa? Kan? Kalau dia tak ambil duit, okey. Dengan komen, kalau Sekpol tak ambil duit, kan? Suruh dia lawan lah. Orang fitnah dia. Terima duit ratus ribu. Kan? Kalau tak ambil duit. Jangan letak jawatan saja, lepas tu diam-diam, tidak boleh. Ya, walanon kena bantu ni dengan komen ni. Yang mana-mana macai barua DAP ni tolong bantu dengan komen. Suruh SPRM siasat Sekpol ni kau-kau punya. Sebab kita tak nak Sekpol ni difitnah, mengambil duit, rasuah. Ya. Jadi mana-mana macai ataupun walanon menjadi penjilat Sekpol atau dengan komen ni, boleh. Tolong bantu SPRM cari bukti sekali untuk siasat siapa yang fitnah Sekpol ni. Kalau dengan komen kata Sekpol tak ambil duit, siasat siapa yang tuduh Sekpol ni ambil duit.